yang redup kan. Lepas tu beberapa hari tu dia ada perasan nampak sang lebah ni. Dia hari-hari tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti di mana sang lebah ni dia akan hinggap kat pokok-pokok hutan tu. Dia akan pokok-pokok bunga kat hutan tu. Dia akan hisap madu tu, lepas tu dia akan terbang ke pohon pokok ni. Contohnya dia terbang dia pergilah kat tempat-tempat ada pokok bunga yang mekar dalam hutan tu. Dia akan hisap madu tu, lepas tu dia terbang mai kat pokok ni. Adalah dia nyeput kan. So sang lebah ni nampak lah hari-hari. Sang lebah ni terbang sana, habis tu mesti balik, terbang sana, mesti balik. Dan dia rasa macam, apa benda sang lebah ni buat ni? Daripada pagi sampai ke petang dia rimas tengok. Sebab dia kan malas. Jadi bila dia tengok sang lebah ni tak berhenti. Tak berhenti, terbang sana, datang balik, terbang sana, datang balik. Hari-hari, beberapa hari dia dah lepak kat sana. Buat lepak tu, dia nampaklah sang lebah ni. So satu hari ni dia pergilah tegur. Oi lebah. Boleh macam tu. Oi lebah. Oi lebah. Kau buat apa ni? Aku dah berapa hari dah lepak kat sini. Nampak engkau ni. Kejap kau terbang pergi kat sana. Kejap kau datang sini. Hari-hari. Kau buat benda. Gitulah dia tanya kan. So sang lebah ni pun reply lah. Dia cakap, aku tengah nak buat sarang aku lah. Lepas tu bila dia dah tengok sarang lebah tu. Sebab bukan apa. Si helang ni dia macam tertanya-tanya. Dia mungkin tahu tu era sarang lebah lah. Cuma dia agak tertanya-tanya. Kenapa sang lebah ni usaha sangat hari-hari nak buat sarang lebah tu? Sebab sang lebah ni kan dia punya umur tak panjang mana umur dia. Umur dia pendek je. Tapi kenapa dia nak buat sarang tu? Dan sarang tu dia makin hari makin besar. Tak siap. Makin besar. Jadi sang helang ni rasa macam kalau awak buat pun bukannya awak boleh rasa duduk dalam tu. Sebab umur awak singkat. Mungkin awak pun dah KO kot sebelum sarang ni dapat disiapkan. Mungkin awak tak dapat nak rasa duduk kat dalam sarang tu. Sebab jangka hayat memang pendek. Awak takkan dapat rasai awak punya hasil gigih awak yang hari-hari tu. Itulah masuk elang tu. Baik kau pergi relax je. Tak payah lama masa nak pergi buat sarang tu. Sedangkan kau pun tak dapat nak rasa hasil kau tu. Sebab kau pun mungkin umur kau lagi pendek. Tak sempat. Habis tu sang lebah pun dia macam macam tu lah. Macam tu lah, dia dah faham dah maksud sang lebah ni apa. Sang helang ni apa. Sang lebah ni dah faham lah maksud helang tu apa. Relax lah, tak payah nak usaha gigih sangat pergi siapkan sarang yang tak mungkin dia dapat rasa hasil tu. Sebab jangka hayat dia pendek. So sang lebah ni pun malas lah. Dia cakap lah, ya memang betul umur kita orang ni pendek. Disebabkan umur kita orang ni yang pendek, kita orang tak boleh nak buang masa. Tiap-tiap masa yang kita orang ada tu memang penting.